Dia tak bercakap. Bila dia tak bercakap ni, bila dah 8 tahun tu kita tak apa, doktor pun tak cakap tu bukan speech delay lagi dah ada isu lain bila lebih daripada umur 6 tahun tu kan. Dan masa tu kita fikir nak sekolahkan dia, kita rasa dia tak mampu kan, dengan orang kata independent tak ada lagi kan nak boleh berdikari tu. And then adalah certain bab yang sangat merisaukan, especially pasal danger awareness dia tak tahu bahaya langsung. Jadi kita nak lepaskan dia pergi sekolah yang orang kata typical school ni, jadi macam tak lepas. Jadi sebelum kita nak hantar dia ke sekolah tu, kita kena readykan dia. Itu target kita orang lah masa tu kita nak hantar dia, sebab kita nak bagi dia berdikari betul, boleh bawa diri sikit. And then orang kata nak masuk sekolah PKL pun cikgu boleh terima, orang kata tak ada isu sangat lah. Kan kalau ada isu orang kata meltdown sikit-sikit tu biasalah kan. Tak nak yang everyday ada hal sampai cikgu kena call ke. Kita tak nak macam tu lah. Kita nak ready kan dia, nak prep dia untuk orang kata real school lah, walaupun real school tu PPKI. Macam tu lah dia punya asal. Amal mula dengan SWTC lah masa tu dalam program SIP. Sebab dia dah berada dekat EIP 2 tahun, jadi dia terus masuk ke SIP lah untuk prep school preparation. Yalah masa mula-mula masuk tu banyaklah isu dia. Ada hari ada je report bertulis Amal main Swiss, Amal buat tu, Amal buat ni kan. Tapi dia tak kasi orang, dia cuma buat hal dia. Dia main Swiss, kepit pintu lah, apa everything lah. Cuma as time progress tu kan, kita benda tu makin kurang sebenarnya. Dia dah lebih macam faham ada benda yang dia patut buat, ada benda tu tak patut buat. Dan dalam masa yang sama pun kita kena keep up lah dengan teachers kan, terapis semua. Apa kita perlu buat kat rumah semua. Kena ada yang kata tag team lah. Tak boleh mentang kita hantar, kita bayar, just leave pada diorang. Tak. Dia kat rumah kena buat, kat sekolah pun kena buat lah. Nampak dia orang kata tenang tu tenang lah, sebab rutin dia cantik dah kan. Pagi pergi sekolah semua kan. Dan dia happy lah. Dia happy. Sebenarnya dia dalam satu fasa yang sebelum tu, fasa yang dia tengah regress. Sebab ada a few incident lah sebelum tu kan. Dia regress, dia tak macam tu lah. Dan kita nampak lah makin lama dia makin happy. Dia dan aktiviti dekat mengikut orang kata grading tu ikut dia lah. Kita tak adalah expect 8 tahun kena baca kan, macam budak kita. Dia orang buat tas pun sesuai lah seusia dia tu kan. Improvement tu bukan sehari dua sebenarnya, memang lama lah. Tapi kita nampak benda progress sentiasa ada. Dan kita pun tak boleh juga nak setiap bulan kena ada macam ni, tak. Bagilah ruang untuk anak macam ni yang kata berkembang ikut dia punya acuan kan. Yang paling penting tenaga kepakaran dia lah. Semua terapis dekat Develop ni orang kata qualified. Bukan random bisa siapa pun boleh kerja kan. Dan dia orang provide OT yang berkala, yang konsisten, dan juga kata macam ni program-program yang sesuai dengan anak kita punya level lah. Dan yang paling dia orang punya IEP setiap budak tu, maksudnya rancangan pembelajaran setiap budak tu kan. Dia kata ada sistem structured. Bukanlah hari ni itu, hari ni tak. Kita nampak structure sebab kita tengok report dalam URINS tu. Kita tengok everything dekat situ berstruktur. Dia orang fokus setiap sudut tu detail lah. Dan kita boleh nampak sebenarnya kalau anak kita enjoy hari tu, balik pun happy je. Macam baru ni saya ada beritahu kerisauan pasal speech lah kan, sebab Amal ada praksia kan, jadi susah nak bercakap. Bila bercakap pun orang susah nak faham sebab apa yang keluar tu tebal. Memang susah nak dekat kita je faham kan. Masa tu pengetua guru besar SLPK bawa kita jumpa speech lah untuk discuss pasal untuk fahamkan pasal AAC kan, macam mana kita nak bantu Amal untuk guna orang kata visual kan, visual aid untuk dia communicate. So benda tu membantu saya jugalah sebagai parent untuk sediakan something untuk dia, yang kata memudahkanlah cara dia nak berkomunikasi. Even sekarang pergi sekolah pun memang saya bagi dekat untuk dia bagi tahu apa yang dia nak. Especially benda-benda yang basic lah, macam dia nak pergi toilet ke, dia nak pergi makan, dia ada rutin baru, dia nak pergi koperasi, nak pergi air. So memang saya akan bekalkan benda tu dengan dia. Jadi cikgu pun lebih mudah lah. Dia
membantu macam tu lah. Dia orang provide kita something yang kita tak tahu. Dan kita boleh bantu anak kita jugalah macam sama. Dan selain daripada yang tu kan, support group lah. Parents perlukan support. Bila ada support group macam yang diorang buat ni kan, membantu sebenarnya kita. Bagi kita sendiri ni yang kata rasa tak alone lah, kita ada kawan-kawan. Masa tu yang kita punya semangat tu ada balik tau. Bila kita rasa macam kita nak down je kan, semangat tu datang balik. Together, kita jumpa parents-parents lain kan. Masa tu lah. Memang itu yang paling saya rasa patut dipuji lah dengan film ni. Apa yang diorang provide untuk kita. Berbaloi lah. First tu saya pun orang kata hesitate juga nak hantar dia ke PKI. Saya risau sebab kalau dekat SRPK, safety tu terjamin lah kan. Pintu tak boleh sesuka hati keluar masuk. Dan bila dekat sekolah biasa ni, yalah sekolah biasa, yalah ada guard, itu semua persekitaran memang beza. Itu yang paling risau. Cuma saya tak expect Amar boleh sesuaikan diri lah. Dia boleh duduk dalam kelas, tak ada pergi merayau-rayau tempat lain. Kita risau kan tu sebenarnya, cikgu tengah mengajar tiba dia hilang ke kan. Kita risau macam tu. Tapi alhamdulillah lah, memang seminggu pertama tu adalah sikit dia moody semua buat perangai tu kan. Tapi cikgu dekat PKI pun orang kata sangat membantu. Bila dah masuk minggu kedua tu dah nampak tenang sikit lah. Dah nampak tenang, dia masuk kelas macam biasa, duduk kat meja dia. Orang kata sitting tolerance dia pun dah bagus. Sebenarnya itu yang bantulah. Dekat Playbook dia orang dah macam bantu bab sitting tolerance tu, fokus dia. Jadi dia boleh duduk dalam kelas. Dia tak ada nak ke sini. Dia ikut yang lain. Kalau time rehat, cikgu buat pergi rehat. Nanti bila nak pergi toilet, dia beritahu nak pergi toilet semua. Jadi satu bab tu macam lega lah. Memang persekitaran tu berbeza. Sekolah ni orang kata real lah kan. Real, suasana real, anak kena berdikari. SRPK ni kita provide something yang orang kata safe untuk dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena expose dia pada orang kata reality sekolah atau macam mana kan. Sejak saya hantar Amar ke PKI, saya still hantar ke SRPK tapi untuk program intensif petang. Okay, so saya nak make sure dia tak berlaku sebarang regression sebab yalah umur-umur macam ni dia pun tengah orang kata membesar, fasa remaja, fasa puberty. Benda tu akan sebenarnya orang kata mengganggu, maksudnya akan sedikit sebanyak sebenarnya akan mempengaruhi perkembangan anak-anak macam ni lah kan. Jadi saya suami isteri ambil pendekatan untuk menghantar Amar ke intensive class setiap petang untuk membantu dia lagi lah, membantu dia orang kata lebih orang kata macam mana ya, membantu dia orang kata nak ke sekolah pagi tu pun dia lebih tenang, lebih bersedia dan dia tak rasa macam dia terpaksa buang something lah. Sebab dia ada rutin ke SRPK. Kita risau juga bila kita stopkan dia ke kan, dia rasa macam something lost. Jadi kita tambah satu rutin baru pagi sampai petang. Mula kita ingat dia penat tau. Penat kan pagi sampai petang. Tak, dia lagi happy. Setiap malam dia akan tidur awal. Sebelum tu dia akan tunjuk dia pergi sekolah pagi dan sekolah petang. Dia akan tunjuk baju lah, dia akan sebut school. So itu good sign lah dia happy. Even kalau saya berjumpa dengan parents lain yang kata anak masih kecil lagi kan, anak-anak autism kecil, dia kan tanya kenapa Amar nampak relax, tenang, kata yang hard work berapa tahun kata kita nak sampai yang kata level sekarang tu kan 13 tahun kan, memanglah tenang tapi ada ribut lah kita macam budak biasa kan. Tapi yang kata sekarang dah mudah banyak mendengar kata pun yang kalau mendengar arahan, kita bagi arahan boleh je buat. Dekat sekolah adalah PL time kita ada momen gitu kan. Tapi orang kata syukurlah dengan sekarang nanti ni senang banyak lah nak pergi, nak travel ke, nak ke sana sini. Alhamdulillah, even kita orang balik kampung pun atuk nenek pun tengok nampak beza. Dulu berlari tak cukup tanah, kunci rumah kena lock tau, kena pasang. Balik kampung malam kita orang terpaksa tambah lock, takut dia keluar. Dekat dalam rumah dia tinggi, so kita orang terpaksa tambah ensel supaya dia tak keluar malam ke apa. Takut lah kita kata. Sekarang tak ada dah. Orang kata boleh tidur dengan yang tenang lah, tidak boleh risau bab-bab tu. Dia tahu malam tidur dan dia takkan keluar rumah tanpa izin kita lah. Apa-apa dia nak buat sekarang dia bagi tahu lah. Dan sebenarnya itu yang parents
macam kami ni harapkan sebenarnya. Bukanlah kita orang SPM nak pandai-pandai, bonus lah. Bonus untuk anak macam ni kan. Sekarang ni dapat dia urus diri, dapat berdikari, dapat mudah life dia. Dah syukur banyak lah sebenarnya. Kalau contoh macam pergi jalan-jalan makan dekat restoran. Okey. Dulu kena bawa bekal dia ataupun makan kedai yang dia nak je. Tak boleh kan. Sekarang ni orang kata bab fikir tu makin lama makin loose dah. Dah makin makin okey. Bawa lah pergi mana-mana boleh je. Lagi seronok dia sebenarnya. Yes. Tak ada boleh lari dah, boleh jalan sebelah kita, tak payah pegang tangan. Dulu ni pegang. Tak boleh. Pium, hilang nanti macam tu. Ya, bukan tak pernah. Tambah kalau nampak escalator, travelator. Favourite dia orang. Tanyalah budak-budak waktu zaman dia orang paling suka tangga, travelator, escalator. Dia orang suka. Naik 2-3 kali. Dulu memang naik 2-3 kali. Tunggulah. Orang tengok peliknya lah. Dia ulang 2 kali naik. Okey, kalau untuk parent-parents kat luar sana, kalau anak kita tak mencapai perkembangan yang sepatutnya, jangan malu untuk dapatkan orang kata bantuan lah. Bermula dari awal tu lebih baik lah. Memang kadang-kadang ada kita rasa macam susah nak terima orang sebut pasal denial kan. Macam kami pun melaluinya setahun juga. Orang kata berharap Amar akan makin okey. Tapi sebenarnya tak. Makin lama makin teruk. Kualiti hidup, orang kata kualiti sehari-hari, hidup sehari-hari tu jadi macam makin lama makin merosot. Dan momen itulah kami rasa kami dah salah langkah sebenarnya dengan menunggu everything jadi lebih baik. Dan lepas kami sedar orang kata benda tu sebenarnya orang kata akan merosakkan anak tu sendiri, carilah bantuan lah. Masa tu kita mula cari pusat-pusat terapi. Tapi kami tak tinggal terapi dekat hospital, dekat KK, still kami hantar. Cuma sekarang kami nak dapatkan konsistensi tu, kami pilih untuk cari pusat-pusat terapi dekat luar lah. Masa tu kami cari few dan kami pilih Pamlet masa tu. Sebab apa yang Pamlet offer tu orang kata grab our attention lah. Dan memang terbukti.